Dia tanya orang yang mengkhianati umat Islam. Contohnya khianat agama Islam, rosakkan hukum-hukum agama, serang agama Islam. Kalau mati di mana kubur dia? Tengok. Hebat soalan. Budak je. Kenapa? Kerana benda ni banyak berlaku sekarang. Betul tak, Dek? Orang yang khianat agama ni ada dua. Satu kafir, satu fasik. Kalau orang setakat fasik saja, dia masih berintikad bahawasanya agama yang benar itu Islam, Allah dan Rasul itulah yang Tuhan dan Rasul yang sebenar, dia masih mukmin yang asli. Kuburnya macam biasa. Yang kita bimbangnya, dia ni menyerang Islam, dia orang nifak, orang munafik. Orang munafik ni orang yang sudah kufur dalam hatinya kepada Islam. Dia rupa saja rupa Islam, nama saja Islam, tubuh badan seperti orang Islam, tapi kerjanya merosakkan Islam. Ini ramai wujud sekarang dalam negara umat Islam. Dia bercakap untuk lemahkan Islam. Kalau Islam, dia akan torture habis-habisan. Kalau daripada musuh Islam, dia akan berlembut habis-habisan. Ini munafik. Maka munafik fi darki asfali minan nar. Kalau orang munafik atau memang dia sudah kufur di dalam pura-pura saja Islam, lalu menyerang Islam, maka kalau mati, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada, seorang mati daripada kalangan mereka, jangan kamu semayangkan mayat mereka. Wala takum ala qabri, jangan hantar ke kubur orang Islam, kerana dia sudah kufur, sudah murtad daripada agama Islam. Wallahu a'lam. Terima kasih, Adik.